Satu flight baru. Allah Akbar. On the way nak ke Jeddah. Pakai ihram lah semua jemaah apa semua. Ada seorang jemaah ni dah berumur. Lelaki. Dia seorang. Dia tak datang dengan family lah. Bekas komando. Tak silap saya. Bekas askar macam tu lah. So, dia ni sebenarnya dia ada sakit. Tapi dia tak declare. Sakit adalah sakit dia yang dia tak boleh nak tahan buang air besar. So dalam flight tu dia dah rasa nak buang air besar. On the way dia nak jalan ke toilet. Mencicit. Tengah pakai ihram ni. Terkeluar. Habis dalam flight. Habis lah. Najis. Dalam flight. Kita mutawif ni bawa dia. Siapa yang kita kena buat? Kita kena cuci. Pramugara tu ialah diorang bantu juga. Tapi kita lah tanggungjawab kita lah jaga jemaah kita kan. Satu flight baru. Allah Akbar. So bayangkan. Kita dalam ihram tu. Dan dia pun dalam ihram. Dan kalau yang bawa ihram lebih pun mungkin kat dalam kargo. Sebab ihram ni bila kita dah pakai ihram. Kita dah niat ihram. Kita kena jaga kebersihan ihram kita. Kalau kotor kita kena tukar yang baru. Boleh basuh? Sempat ke nak basuh? Tak sempat ah. Ada tu cuci, lepas tu pakaikan dia apa ni? Selimut flight. Macam tu naik apa? Saudi. Sebab saya ingat pramugari dia tak boleh cakap Melayu. Cakap English gitu-gitu je. Orang Saudi Alam pun ialah pramugara dia punya apa flight attendant pun dah bawa muka dah dengan kita semua. Dia macam kita tak jagalah. Dia kata takkan tak tahu jemaah ni ada masalah ni. Cakap jemaah ni tak declare. Sebab tu penting ni jemaah-jemaah semua yang tengok ni. Nasihat. Nasihat kami, anak-anak yang nak hantar mak ayah yang dah berumur, tolonglah jelaskan secara detail pada travel agency kepada mutawif sakit mak ayah. Sakit apa? Bagi tahu je, jangan risau, jangan takut. Kita sebagai mutawif, kita standby tau. Kalau kita tahu okey jemaah kita ni ada seorang sakit jantung. Kita akan standby ubat-ubat yang kita takut dia terlupa ke, tercicir ke, ditinggal ke, kita standby. Travel agency biasanya memang akan standby. Dia akan bagi tahu mutawif, "Okay ustaz, kita ada jemaah special sikit, dia sakit jantung. Dia dah buat bypass ke apa semua. Ni ubat ni kita orang dah standby extra. Kalau lah tiba-tiba dah apa-apa, ubat ni." Biasanya macam tu travel agency yang bertanggungjawab. Dah lah dia datang seorang. Bekas askar kot dia. Ego sikit lah kot. Dia tak nak bagi tahu kan, tak nak bagi tahu dia lemah ke apa semua. Sebab kalau dia beritahu awal, kita boleh prepare haji pakai pampers. Pakai pampers tak ada masalah kalau itu keringanan lah rukhsah yang diberikan kepada orang yang memang sakit. Ikutkan memang tak boleh pakai benda yang sarung lah. Kalau dah niat ihram semua kan. Tapi kalau sakit boleh. Rindu pada tanah suci? Dapatkan di Haramain Spray Wangian Raudhah dan juga di Haramain Kasturi Spray dari Madinah Al Munawwarah.